Tolonglah jangan jadi miskin. Susah hidup anda nanti. Saya just nak kongsikan kepada anda lah satu quote. If you're born poor, it's not your fault. But if you die poor, it is 100% your fault. Sebab ramai daripada kalangan masyarakat kita, some of them, mereka bukan tak boleh nak ubah hidup mereka, tetapi mereka malas nak ubah hidup mereka sendiri. Dalam video kali ini, saya just nak kongsikan kepada anda, kalau anda ada beberapa tabiat yang saya akan kongsikan kepada anda ini, tolonglah ubah tabiat anda supaya anda boleh ubah keadaan dan situasi hidup anda sekarang ini. Yes, tak boleh nak dinafikan, some of us yang tengok video ini mungkin anda lahir dalam kalangan keluarga yang miskin. Mungkin nak dapatkan education, nak dapatkan pendidikan pun sangat-sangat susah. Mungkin tidak ada sumber internet ataupun sumber electricity untuk anda belajar. Tetapi jangan jadikan itu sebagai satu alasan untuk anda tidak berubah. Sebab zaman sekarang ini terlalu banyak cara dan terlalu banyak peluang-peluang untuk anda rebut dan anda boleh gunakan untuk memperbaiki kehidupan anda untuk menjadi lebih baik. So, bila cakap tentang miskin ni, saya ada banyak student-student saya ataupun klien-klien saya yang datang dalam kalangan masyarakat yang miskin. Saya selalu kongsikan kepada mereka, mereka ada dua je option. Yang pertama, mereka terima seadanya, terima takdir. Maksudnya tak nak ubah apa-apa. Teruskan kehidupan macam biasa ataupun buat apa yang mak ayah mereka buat sebelum ini. Golongan yang kedua pula berbeza. Mereka tahu kesempitan hidup mereka itu tidaklah kekal selama-lamanya dan mereka sendiri ada kudrat dan kuasa untuk ubah kehidupan mereka. Jadi dalam video ini saya akan kongsikan kepada anda 3 habit ini yang membuatkan mereka kekal miskin dan kekal berada pada tempat mereka sekarang ini. Yang pertama adalah tak ada disiplin. Saya nak kongsikan kepada anda macam saya sendiri. Saya ingat lagi dulu, alhamdulillah saya dapat berpeluang untuk melanjutkan pelajaran belajar di UK dalam bidang perubatan. Peluang itu ada di depan mata saya dan alhamdulillah saya grab the opportunity dan saya dapat bekerja sebagai seorang doktor dan doktor di UK gajinya besar. Right? So I started from there. Tapi dalam masa 2 tahun saya terus tidak ada minat untuk meneruskan lagi perjalanan saya menjadi seorang doktor perubatan. Dan saya nak balik ke Malaysia, nak memulakan bisnes saya sendiri. So what I did, I left my job dekat UK, saya pulang ke Malaysia and I started from zero, right? So inilah bermula detik-detik yang mana saya memang sangat-sangat sempit, sangat susah. Sebab apa? Sebab saya tidak ada income. Saya berkahwin, ada seorang isteri dan seorang anak. Isteri saya pun tidak bekerja. Saya ada duit simpanan, great, alhamdulillah, bolehlah sara, bolehlah bayar barang-barang sikit tapi tak boleh nak bermewah-mewahan. So what happened was, I have to really push myself every single day. So in the beginning, memang saya lost. Saya tak ada disiplin. Sebab apa? Sebab yalah, dulu kalau kerja doktor, memang kita dah bekerja. Betul tak? Kita dah ada masa, waktu untuk kita pergi ke kerja. Start pukul 9, habis pukul 6. So everything is sorted, right? And in fact, saya kerja, lepas sebulan saya dapat gaji. Tapi bila saya bekerja sendiri, ketika itu saya masuk dalam industri kewangan sebagai seorang ejen pelaburan unit trust dan juga ejen takaful, saya sendiri yang kena bangun daripada katil saya, pergi ke kerja, jumpa klien, right? In the beginning, nampak macam okey lah, boleh buat. Tapi anda bayangkan, saya buat benda ni selama 2 tahun, straight every single day. That is what I mean by discipline. And yes, along the way memang saya rasa nak give up. Betul-betul nak give up. Betul-betul tak nak buat dah. Tetapi saya tahu, rahsia kepada kejayaan itu adalah dengan berdisiplin. Maksud disiplin ni apa? Buat sesuatu benda walaupun pahit, walaupun susah, mana sekalipun, tetap buat demi mencapai objektif yang jelas. So itu poin yang pertama. Kalau anda memang seorang yang tidak ada disiplin, tanamkan kepada diri anda untuk ada disiplin untuk membuat sesuatu benda walaupun susah, terus buat, terus bangkit. Habit yang kedua adalah suka salahkan orang lain. Kalau saya buka social media, kalau ada apa-apalah isu-isu, sama ada isu tentang politik, isu tentang kerajaan, isu tentang ekonomi, in fact, isu untuk artis pun. Kalau anda ada tabiat ini, hindarkan. Bila anda buat sesuatu benda, anda suka menyalahkan orang dekat dalam social media anda. Whatever, how you do anything is how you do everything, right? Apa saja yang anda buat, macam mana tindakan anda, tabiat anda di social media, benda itu akan carry forward kat tempat-tempat lain. Seperti kat tempat kerja misalnya. Ataupun dengan keluarga anda. Mungkin kalau sesuatu benda terjadi, anda mulalah saling menyalahkan antara satu sama lain. Yang mana it's so easy, sangat mudah untuk menyalahkan orang lain, betul tak? Daripada mengambil tanggungjawab itu sendiri. So me myself, like when I first started, siapa yang pilih untuk berhenti kerja? Saya sendiri yang pilih untuk berhenti kerja. Tetapi sebelum saya berhenti kerja tu, ada orang yang sebenarnya push, yang mendorong saya untuk berhenti, iaitu isteri saya. Sebab apa? Sebab isteri saya tak tahan
dengar saya asyik komplain je memanjang masa saya jadi doktor di UK. So what happened was, bila saya balik ke Malaysia, in the beginning, right, when life is so challenging at that time, nak cari sumber rezeki sangat-sangat susah. Kan, bayangkan saya sebagai seorang doktor sebelum ni, orang yang sakit jumpa saya, menghadap kepada saya. Saya tak perlu pun nak convince mereka ni untuk dapatkan perkhidmatan saya ataupun untuk dapatkan ubat daripada saya. Itu ketika saya menjadi seorang doktor. Tapi sekarang ini, bila saya masuk dalam industri kewangan, saya kena meyakinkan orang untuk mendapatkan servis dan produk daripada saya. And most of the time, 9 daripada 10, saya kena rejected. So, when life is very, very tough, at that time, senang saja untuk saya nak menyalahkan orang lain. Contohnya, menyalahkan isteri saya. You lah ni, suruh saya berhenti kerja. I know deep down, yes, walaupun isteri saya mendorong saya untuk berhenti kerja, tetapi saya yang membuat pilihan untuk berhenti kerja. And because of that, I own it, I keep on going, saya tak menyalahkan orang. So, berbalik kepada anda semua, sekarang ini, apa yang anda lihat? Keadaan ekonomi yang sangat-sangat tak menentu. Peperangan di Asia Barat antara US dan juga Iran, kenaikan harga minyak, kenaikan harga barang. So tanya kepada diri anda, kalau anda at this point in time, anda start menyalahkan orang tanpa melihat diri anda apa yang anda boleh buat. Itu bagi saya adalah tabiat orang-orang yang miskin dan mereka takkan grow. It's not within our control. Right? Benda ni terjadi di luar. Point di sini adalah bila anda start menyalahkan orang lain, anda takkan ambil tindakan. Anda akan biar takdir menentukan masa depan anda. So kat sini saya nak bagi tahu kepada anda one thing that you can do if you are trapped right now, start looking back. Maksudnya tengok diri anda. Apa yang anda buat dengan keadaan ataupun krisis kehidupan anda sekarang ini. Bila anda start take ownership, anda tengok diri anda sendiri yang pilih untuk ubah diri anda akan nampak jalannya dan anda boleh maju ke hadapan. Poin saya yang ketiga adalah mereka sangat takut. Yang mana mereka tak nak ambil tindakan. Mereka takut nak keluar daripada kepompong keselesaan mereka. Kan, masa saya kat UK, saya boleh je continue untuk bekerja sebagai seorang doktor perubatan. Sebab at that time, gaji saya dah sangat-sangat selesa. Gaji sebagai seorang doktor perubatan di UK, starting lebih kurang £3,000. Lebih kurang 15 ke 16 ribu ringgit Malaysia. Gaji permulaan. Kalau anda lah berada di tempat saya, anda sanggup tak meninggalkan pekerjaan anda yang sangat-sangat selesa di UK untuk membuat sesuatu benda yang tak pasti di Malaysia ini? I know some of you sekarang ni berada dalam tempat yang sangat-sangat toxic, right? How long can you survive in there? Even kalau anda survive sekalipun, personality anda akan berubah, attitude anda akan berubah, niat anda pergi buat apa-apa saja yang anda buat itu pun akan berubah. Dia dah tak murni. Kalau dia tak efek kesihatan fizikal saya, definitely dia akan efek kesihatan mental saya. Point video saya buat hari ini, kita semua sedang mengalami krisis tenaga atau krisis ekonomi disebabkan oleh peperangan di Asia Barat antara US dan juga Iran. So oleh itu saya jangkakan kalau peperangan ini berlangsung, anda semua akan terasa hangatnya. And some of you mungkin akan kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan. So when that happens, ingat 3 benda ini. Jangan biarkan 3 tabiat ini masih lagi berada dalam hidup anda. Yang pertama, tak ada disiplin. Anda tak nak buat apa-apa, tak nak ubah hidup anda. Ataupun bila anda buat sikit-sikit, anda buat sesuatu tu, anda buat sekejap saja. Not long enough untuk anda nampakkan kejayaan itu. Yang kedua, suka menyalahkan orang lain. Mula tengok diri sendiri, tengok apa yang anda boleh ubah. Dan yang ketiga, jangan jadi penakut. Kalau anda seorang yang penakut, anda takut nak keluar daripada kepompong keselesaan anda biarkan ketakutan anda memakan diri anda sendiri, then you cannot get out from this bubble. For some of you, mungkin anda dah berdisiplin, anda tak menyalahkan orang lain, anda pun sangat-sangat berani, tetapi anda masih lagi stuck sebab mungkin apa yang anda tidak ada adalah tidak ada ilmu yang betul. Good news kepada anda semua, saya ada satu kelas kewangan yang saya buat bagaimana anda boleh bukan saja membetulkan pengurusan kewangan anda, tetapi anda tahu macam mana nak membina pendapatan tambahan yang betul. And last but not least, macam mana anda nak memulakan pelaburan supaya anda dapat gandakan wang simpanan untuk masa depan anda. And dekat dalam kelas tersebut, saya dedahkan kepada anda beberapa lagi money blocks. Okay, yang mana money blocks inilah menjadi sumber kepada anda tak capai matlamat kewangan yang anda hajati. And bagi mereka yang berminat, anda boleh klik dalam ruangan description. So, itu saja daripada saya. Sebelum saya akhiri, saya nak anda semua komen dekat dalam ruangan komen di bawah. Apakah habit-habit
sama ada habit yang saya dah kongsikan kepada anda ataupun habit yang saya belum kongsikan kepada anda yang anda nak tinggalkan supaya anda boleh capai hajat ataupun impian anda satu hari nanti. That's all from me. I will see you in my next video.